Okay, Hai Balloon. So, hari ni Fiza nak share untuk korang idea-idea nak buat entrance arch. So, kita kena macam ni lah, macam contoh gambar ni. So, kita perlukan jack stand. Macam Fiza guna ni, Fiza buat 7 kaki tinggi, 7 kaki lebar. So, korang kena sesuaikan ikut pintu gerbang korang lah. Macam yang korang tengok tadi, kita orang buka pintu siap-siap. And then, kita orang klipkan, kalau 7 kaki, kita klipkan 7 pieces sequin wall. Sequin wall tu satu pieces dia anggaran satu kaki dari satu kaki. So kita klipkan sampai tertutup jack stand yang kita buat tu lah. So korang boleh buat option nak buat dia double layer atau single layer. Macam kalau dalam contoh yang Fiza buat ni, Fiza buat single layer je. So korang nampak tak dia gedik-gedik kat situ, dia cantik. Dia letup. Lepas tu Fiza sangkutkan dengan foam board printing Fiza. Ni kita orang tinggikan dia sampai dia ngam. So korang sangkut sahaja. So kalau nak biarkan macam ni sahaja pun memang dah cantik sebenarnya. Tapi kalau korang nak tambah balloon pun boleh. So nampak grand lah kan korang punya entrance tu. So korang boleh cuba tips Fiza ni. Okay, and then ini kita orang buat untuk photo booth dia, tema masquerade. So ni pun kita guna sequin juga. Sequin ni kita guna 7 kaki tinggi, 7 kaki lebar juga. So macam ni contoh end result yang kita orang buat tu lah.